Hai sayang Kak Yus, korang kalau masak udang sambal, korang letak apa? Kak Yus memang buat simple je. Basic dia ada bawang putih, bawang besar, halia sikit kalau ada. Yang ni Kak Yus tak ada halia. Kak Yus memang masuk je apa yang dalam peti ais Kak Yus. Lepas tu tumis bawang yang dah kita blend. Tumis sampai naik bau. Lepas tu letak cili boh ikut korang punya rasa. Sikit je. Kalau yang newbie tu letaklah dalam 2 sudu besar. Lepas tu letak sos cili, sos tomato, sos tiram. Lepas tu letak sikit kicap. Lepas tu masukkan air rebusan kulit udang tadi yang korang dah buang tu. Lepas tu masukkan udang, kacau sebati. Masukkan daun hola yang dimayang. Kacau lagi. Letak sikit perisa. Dah siap. Sedia untuk dihidang. Tu sahaja. Okay, bye.